5 teknik 30 hari transform akan menjadikan hidup kau makin laju ke arah baru. Ini pada 21 bulan 11 2025. Yang pertama, tulis satu niat besar, satu perangai buruk yang kau nak matikan. Sebab dua benda ni tarik dan halang hidup kau setiap hari. Kau pilih hala mana kau nak menang. Yang kedua, disiplin satu rutin pagi tanpa skip. Tak perlu banyak, satu rutin je. Bila pagi kau menang, mental kau auto kuat sepanjang hari. 3. 30 hari tanpa merungut. Sebab setiap rungutan, kau declare hidup kau tak boleh berubah. Silent mood negatif. Yang keempat, settle satu tugas tergantung setiap hari. Hidup slow sebab terlalu banyak benda nak selesaikan. Jadi satu hari settle satu. Momentum memang akan naik gila-gila lah. Yang ke 5, detox circle. 30 hari jauhkan diri dari orang yang tarik negatif lu. Kau akan terkejut betapa laju hidup kau bergerak bila sunyi dari gangguan. Menutup, hidup tak berubah tapi sebab takdir tak bagi. Hidup tak berubah tu bukan sebab takdir tak bagus, tapi hidup berubah sebab kau bagi ruang baru untuk diri jadi versi yang lebih laju, lebih tinggi, lebih layak. Jadi first tu perlulah niat tu. Niat, kena buat niat yang canggih lah. Baru sedap nak hidup, nak buat bisnes ke, nak buat sebagainya. Jadi contoh, aku nak bantu 300 orang happy dengan info atau value percuma dekat Facebook, IG, TikTok, YouTube dan sebagainya. Barulah ras aktif tu, ras RAS tu maksudnya kita punya otak kan akan aktif lah. Jika tak, hari-hari tu akan rasa lemau lah, tak tahu nak buat apa nak buat lah dekat diri sendiri kan. Jadi lepas dah tulis niat tu, kalau tak tahu sangat, pergi dekat AI, tulislah 15 niat yang lebih padu 300 kali, yang lebih bagus dari niat yang sekarang ni kan. Jadi pilih satu tu, lepas tu tampal. Jadi banyak perlu kena tampal lah sebab kita nak reprogram balik diri kita.